Alright, cantik. Kido dapatkan Jen terlebih dahulu. So ini mungkin akan menjadi satu perlawanan yang penting apabila bulatan kita berada di bulatan ketujuh ini dengan bom tangan yang tepat. Mungkin dekat belah seberang, di sebelah tembok tu. Dan meski dapat dijatuhkan oleh Kimi. Ada tembakan cuba tu diberikan kepada Kimi. Kim dapatkan Kimi. Abang dapat adik. Itu yang dia nakkan. Tapi dua kejatuhan di sini macam sukar untuk 52 lagi melakukan bantuan. Namun HIG ni saja yang akan menjadi masalah terbesar kepada 52. Diorang masih lagi boleh melakukan reset. Tapi Yohai sudah pun tiba di kawasan SSE. SSE langsung tak bertarung daripada awal tadi. So ini akan menjadi satu perkara yang agak sukar kepada SSE untuk bertahan. Kerana Golden Spear, mereka berada di luar. Dan adakah mereka akan terus langgar ke bahagian dalam? Ya, tapi kita lihat di arah lain Manzi tembakan yang cantik. Harap tim HIJ hanya berbaki 4 pasukan sekarang ini. 15 pemain. Di arah lain Mika pula dijatuhkan oleh Aish. Audrey langsung ambilkan sebelah. Tembakan yang baik daripada seorang Yuhai menggunakan P90. Adakah Yuhai yang jatuhkan? Oh ya, Yuhai yang jatuhkan. Lihat Yuhai bermaju menggunakan P90. Cari baki pemain daripada oh dia terbakar dengan MEC. Kim yang dapat. Secara tiba-tiba MEC peluang sekarang ni. Dia tiba-tiba yang hilang SSE. Dan sekarang ni peluang untuk tim 52. Sebab dia satu-satunya pasukan yang ada hampir separuh circle ni. Ya. Dia tiba-tiba Okey, tak apa. sangkut pula tekak tadi. Tak apa, sabar Mi. Tetapi saya terkejut. Tersedap lah saya minta maaf. Tapi perlawanan kita sekarang ini betul. Dengan gangguan MEC, ini mungkin akan menjadi kemenangan pasti untuk pasukan MEC sepatutnya. Sebab mereka ada bulatan. Ya betul, pada awalnya tadi mungkin MEC... maafkan saya tarik balik 52 sebab mereka ada bulatan. Dan MEC, mereka yang akan menghadapi masalah bersama dengan GSP. Ya, tapi dah lain. Spear akan lawan dengan MEC dengan gangguan juga daripada kawasan luar. So ini akan menjadikan kemenangan mungkin yang ketiga untuk 52, Mos. Ya, adakah triple chicken untuk tim 52? Tapi kita lihat Fast Cry dia menembak ke arah smoke. Mungkin dia rasa yang di kawasan tu ada orang. Tapi Fast Cry tembakan yang tepat ke arah Manzi. Sekarang ni situasi dia Fast Cry tak ada circle. Yang ada circle adalah 52 dan satu pemain daripada tim GSP iaitu Ponbit. Dan dorang kat sini ni sekarang ni dorang perlu set up satu smoke. Dan kalau dorang pakai smoke pun mungkin dorang akan di free fire oleh tim 52. Kerana masalah sebenarnya untuk tim Mana Esport Club ni. Kadang dorang open betul Kim ni. Lama sikit lagi nak jatuhkan Kim. Tapi sekarang ni bahaya sebenarnya untuk Kim. Keluar semua dekat bahagian belakang. Pombit tunggu dan biarkan saja. Dan sekarang ini terlalu banyak bom tangan akan tiba. Tapi Pombit boleh dapatkan keuntungan kalau dia keluar dan dia jatuhkan semua pemain di bahagian belakang. Mana yang dia nak dapatkan, mana yang dia inginkan. Pombit dia akan baling satu lebaran bom asap terlebih dahulu di kawasan luar. Tetapi lihatkanlah hujan bom tangan tiba di kawasan ini. Bertubi-tubi bom yang dibaling ke kawasan ini. Satu demi satu pemain akan mula tertumbang. Pax Crack kalau jatuh Pombit boleh dapatkan keuntungan dekat sini. Tapi kita akan lihatkan. Kerana kemenangan memang pasti untuk 52. Kedatangan Aish. Berjaya itu meratakan sekali-galanya. Tapi Ponbit dapat satu. Bom tangan masuk ke bahagian dalam. Ponbit masih lagi mampu untuk berdiri. Hampir untuk mendapatkan Manzi. Dia dapat dua. Oi, jangan buat kesilapan woi. Ponbit masih lagi boleh chicken dinner kalau ada kesilapan yang berlaku. Persit masih lagi mampu untuk diguna pakai. Tetapi akhirnya dibakar ini. Ponbit dapat satu sekurang-kurangnya. Tetapi tetap kemenangan. Winner-winner, chicken dinner dimiliki oleh 52 buat kali yang ketiga. Memang betul-betul gila lah daripada tim 52 ni. Triple chicken.